Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita berada dekat Bukit Tunggul, dekat area Dengkil. So kita nak hiking. Okay, ada ramai orang juga. So kita akan lalu ikut sini. Lepas tu starting naik ikut situ. Lepas ni jomlah kita pergi. Nak naik ke atas sana tu. Masih menunggu tim, tunggu kawan-kawan yang lain. Diorang sampai kita gerak. Okay, jom start. Ni starting point dia. So Bukit Tunggul ni dia dalam daerah Sepang. Daerah Sepang, ketinggian dia dalam 263 meter dari aras laut. View. Biasa naik dah sini, Serok? Dah lagi. Start. Tak apa. Kita ada maling gunung Pai. Ini kalau tak sampai pucuk ni, malu kat adik ni. Ini salam perkenalan ni. Pacak kedua. Oh yo. Okay. Nampak view balik. Banyak viewpoint ya. Tu lagi. Kita nak naik ikut dorong tiang elektrik besar ni. Oh, ya atas dah. Lari jangan tengok. Tengok lagi. Ramai tak? 4 orang je hari ni. Lama dah tadi. Okay. Tengah-tengah jalan tadi jumpa dengan GB. Tak tahulah dia berapa round dah kat sini. Dia kata lama dah tak jogging. Kita macam hiking, bawa hiking stick lagi. Itu pace dia, kita pace kita.
Nak naik bukit tapi nak jalan landai, mana boleh. Tengok macam ni pun dah lawa dah. Ya. Okey, baru kita masuk hutan tertutup. Oh, bayangkan 1 km pacak. Selesai pacak kedua. So sini pula. Langkah slow-slow, langkah kecil-kecil tengah-tengah hutan. Ada sofa. Kalau letih boleh rehat kat sini. Ini bukan seronok ya, sebab ni kita nak tak sampai lagi ke puncak. Tapi ada menurun macam ni, tak seronok. Sebab nanti nak balik, kena naik. Panjang ni 100 meter mungkin. Okay. Lagi jalan menurun. Ini kita nak pergi puncak bukan nak balik. So bila nak balik lepas ni, kena lalu jalan ni lagi. Menggerunkan. Layan slow-slow. Ada turun, adalah pacaknya. Merasalah. Push. Ya Allah. Okey. Dah sampai checkpoint Bukit Janda.
Benar pacak sekali. Okey, jom sambung. Bukit Bojang. Yo. Pacak lagi. Aku sangkakan panas sampai ke petang. Rupa-rupanya hujan. Iya, di tengah hari. Bukit Bojang. Ada lagi tinggi. Boleh. Agak-agaknya ini pacak yang terakhir lah. Jom kita naik slow-slow. Tapi tak rekod lah. Dah macam ni ha. Nak rekod lagi. Tunggu kita sampai atas. Sikit lagi. Okay. Okay. Dah sampai. Akhirnya. Akhirnya sampai ya. Kat puncak. Dek, macam mana adik naik? Santai je. Yang selalu kita hadapi waktu hiking, waktu nak naik memacak tu memang rasa barai gila, koyak gila. Tapi bila dah sampai puncak, segalanya hilang. Member steady je.
Memang maling gunung ah. Laju. Lajulah dia. Imam. Panas. Panas dah. Turun. Tadi duduk tanah dia. Ya. Jom. Downhill. Menurun. Nak balik dah. Kita naik ke viewpoint kejap. Beringu je tu. Pakai kasut. Bawa air 100 plus. Minum. Besok lah. Kita boleh ajak mana-mana. Tak. Dah kiwi. Tadi naik pacak ni, kita turun pun jalan yang sama. Dayang kaki. Apa dah? Okey, kau. Sedang. Menurun lagi. Oh, dia start balik. Ingat dah buat loop kali kedua dah. Cana. Tingginya.
Kita kena rehat dekat kursi tu. Kita push kita punya lutut kan. Kalau kita apa? Jalan sehari 7 km slow-slow, relax, kawal jantung apa semua kan. Dia akan lagi fit lah. Jalan je bosan sikit Jalan je slow lah. Dalam jalan bukan kita berjalan lenggang ni, tangan kena macam berlari lah. Macam ni kena gerak. Macam orang tanding kan. Dia kalau kita lari 21 km pun atau 42 km tapi kita just walk laju dia panggil mass training, maksudnya dia kawal kita punya jantung. Bila kita lari dia akan lagi lama kita aku dah lari jauh ni tapi aku punya stamina masih okey. Sebab apa? Sebab mass tu. Sebab kita kawal jantung. Mass training dia panggil. Itu yang orang kata kawal heart rate tu lah. Kawal heart rate maksudnya contoh kita hiking, kita jalan setapak, kita penat, kita pandai main kita punya heart rate kita ni tarik saya tadi 16 lebih dah. Tu yang saya slow jalan awal-awal ni sebab tak stretching nak laju, pakai motor tutup switch. Kalau nak turun lari naiknya 7, 6, 5 tu kena keluar lah daripada surau. Kalau tak piran duk masuk apa? Duk hantar budak suami kau kan. Maksudnya kalau kita rasa sejuk tangan kita kan, kita pusat-pusat panas kan. Buat baju panas-panas. Kalau kita kaki kita kencang. Kalau kena hypo tu memang tak sedap. Siapa hypo memang tak sedap. Dia akan apa? Dia akan kena nak tidur ah. Kita boleh tidur. Bila tidur orang tinggal kita sejuk, oksigen tak cukup, hamba kurang, mati. Macam budak tu. Tadi kawin kena hari tu kat Gunung Korbu. Gunung on the way nak pergi Gunung Korbu. Juga kawin dekat kawan-kawan dia kat Teluk ni. Kat mana ah? Kita ni suku ada komando berdua. Kawan-kawan. Dua memang minum teluk bukan bakar panas. Beri panas balik badan ni. Kem apa? Kem apa tau? Ni bukit kat Desa Pinggiran Putra. Sampai kereta pergi sebelah malam dia keluar. Dia nak kena lintas 21 nak sungai. Saya hampir setiap minggu turun kat Paris. Boleh lah. Apa dia? Gunung-gunung. Setiap minggu training ni. Hui. Boleh lah gunung training. Okey. Dah keluar balik. Turun bukan nak turun macam ni. Mana ada nampak ni, mana ada nampak bangunan. Mental. Dah panas. Kita rehat sekarang ni pula sebelum turun. Sikit. Motor tadi kat sana.
Okey, dah nak sampai bawah dah. Okey, nak sampai dah. Okey, selesai puncak ketiga untuk tahun ni. Kita naik Bukit Tunggul, puncak kecil je tapi jalan okey. Mencabar sikit. Slow-slow. Okey. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.